Okey, inilah hasil kari daging untuk sarapan pagi saya dah siap. Okey. Kita tengok macam mana. Dia dah siap, okey. Isi dia pun besar-besar. Okey. Okey, selamat pagi Mandik sahabat. Bertemu baru kita ba channel apa nana, ianya sarapan breakfast, sarapan pagi. Jadi sarapan pagi ku sarito ianya daging masak kari lah, nasi belau kari daging. Okey. Jadi bahan-bahan bakal badito, daging tu udah direbus aku ngau periuk tekanan angin lah, periuk angin, periuk buam kurang-kurang. Okey, ni memang isi dia lembut. Aku tuju aku pun saya pun potong dia besar lah, saya tak potong dia kecil. Okey, tujuan kita potong besar-besar macam ni ada sebab, okey, supaya senang kita nak kira harga dia. Tu dia, macam tu lah cerita dia. Kalau macam ni kan kita kira harga, contoh dia ni harga besar ni RM2 contoh dia. Senang lah. Kalau ambil 2 ketuk RM4. Macam tu lah. Okey. Yang ni air rebusan daging. Okey, dia dah sejuk. Bila dia sejuk, dia punya lemak pun naik atas. Kita gunakan lemak ni lah, dia punya minyak daging ni. Bila kita masak nanti dia akan cair, hancur. Okey. Ni adalah bahagian tumis saya nantilah, saya akan blend. Dia ada bawang putih, bawang merah, serai, halia, tu je, tak banyak. Dan ini serbuk kari, Super 88. Sini ada sos pula tomato, asam gelugur, asam keping, ubi kentang, dan saya menggunakan cili hijau dan cili merah lah yang dah besar. Ni cili sayur lah. Lepas tu saya menggunakan kerisik, santan, 4 sekawan daun kari dan cili kisau. Okay. Tu je bahan. Tak tak rumit, simple. Okey. Sekarang kita berasi di dapur, okey. Okey, yang ni kita blend lah, bawang untuk di blend. Okey. Okey, seterusnya kita akan blend inilah bahan-bahan kisar. Okay. Blend sampai hancur lah. Hancur. Terus kita berasi di dapur. Ini adalah bahan yang saya gunakan lah. Saya letak kat sini ya. Senang saya nak ambil. Dapur saya agak sempit lah. Okay, kita panaskan kuali. Okay, kuali ini pun dah panas. Kita masukkan minyak. Agak banyak sikit lah. Okay, biar dia panas. Okay, biar dia panas. Okay, kita masukkan 3 sekawan tadi. Dia pun dah bau, dah naik bau. Kita masukkan bahan tumis ataupun bahan kisar. Okay, biar bahan tumis ni betul-betul masak lah.
Okey, kita kacau bahan tumis carrot ni sehingga dia betul-betul masak lah. Dia punya pun dah naik bau. Bau yang pun dah dikit. Biar warna ya pirang lah. Bau ya betul-betul masak. Bau kita nyampur ya kari lagi. Terpedau lagi burak. Tunggu ya pirang. Nampak nak gayanya udah pecah minyak. Ya air udah kurang dah. Warna pun dah pirang. Okey, kita nyampur ke kari. Kari daging. Okey. Kacau sehingga pecah minyak je. Sehingga kari itu betul-betul mansau lagi. Bila kita goreng kari itu, kita ingin api slow lah. Ngai ke kari itu angus. Api slow kita nyamai kontrol ya lah. Kari itu pun dah pecah minyak. Okey. Kita masuk ke air kari tadi, okay? Lalu kita masuk air baru. Biar sebati. Okey. Kacau. Biar pecah minyak baru kah. Bisa 2 kali pecah minyak ataupun 3 kali, okey lah. Bumbu rempah ya bercampur betul-betul. Okey, biar. Okey, tak kali kedua ya pecah minyak, dia tak aku nambah ke 25 kasturi. Cari kata aja. Okey, dia lagi baru ku nyampur dengan kari lah. Okey, kali kedua tu aku nambah ke daun kari. Campur dengan kari, bagi bau kari lagi. Buat nampak segar. Okey, kacau. Okey, kita ikat pasti ya betul-betul mansau. Untuk kali ketiga aku campur air lah. Biar ya airnya kering lah. Betul-betul bercampur yang pun kari. Tunggu ya pecah minyak baru kak. Okey, dia tu aku nabak ke ubi kentang tu, nak kacau. Kita masuk awal, dia akan jampat ke lembut. Dagingnya udah direbus aku ngau periuk angin, ani raunya memang lembut. Jadi udah mansau ni. Nyak rebus, nyak sekedar rebus ya dulu kita tarik kentang tapi ngacau lah. Aku terus nyampur pak kari itu lah. Okey, biar ya pecah minyak. Okey, ni dah ketiga kali dia punya dah pecah minyak, memang cantik, lawa. Tengok dah punya ni memang dah sebati betul-betul dia bercampur. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan cali kisau. Kalau tak nak cukup-cukup lah, kita tak nak pedas sangat. Agak-agak. Okey. Kita kacau. Sehingga dia sebati lah. Ciri kisau ni saya beli lah, bukan saya kisau sendiri ya, bukan ciri kering. Kita nampak kalau dia dah cantik dah. Okey, nampak. Cantik. Okey, kita masukkan daging yang kita dah rebus pakai periuk. Ni lah periuk angin. Okay.
kacau sehingga dia sebati lah. Biarkan dia. Okay, seterusnya kita masukkan krisik lah, jenama ayam brand. Kita nak masuk krisik pun boleh, nak masuk krisik pun boleh, tak jadi masalah. Okay, kacau. Kalau krisik dia nampak cantik sikit lah, dia nampak berlemak. Okey, kita masukkan dia punya air rebusan lah. Yang putih itu adalah lemak dia lah. Masukkan. Memang kau lah punya kari. Masih rasa asli dia sebab kita menggunakan dia punya sup dia lah, air rebusan daging. Okey, tu biar dia mendidih ya. Seterusnya kita masukkan asam keping. Kita pakai satu ya, tak payah. Saya tak pakai asam jawa lah, saya gunakan asam keping ya. Nampak dah mendidih dah. Okay, kita cuba tunggu ubi kentang ni ya. Daging memang empuk, memang lembut. Kalau tak pakai periuk angin, saya rasa berjam-jam kita nak masak dia. Tunggu dia lembut. Seterusnya kita masukkan perasa lah. Kita masukkan aji. Okay. Masukkan garam. Okay, kacau. Okey, tiap-tiap kali masakan saya menggunakan gula lah, supaya dia ada rasa masam, manis. Okey, masukkan gula. Memang cantik. Dah tiba yang kita masukkan santan. Santan tak payah banyak sebab dah ada krisik tadi. Cukuplah, tak payah banyak sangat. Cantik kuah dia. Kita tengok dah nak masak dah ni. Memang dah masak, tapi saya punya kau lah. Kuah kari kau. Kalau kita nak kau macam ni, tambah air lah. Okey, jadi dengan saya memang kau kari daging kau. Okey. Slow api jangan kuat lah. Takut kari dia punya hangus. Okey, seterusnya kita masukkan cili lah. Okey.
Okey, kali ini memang kau lah kalau siapa yang tidak terlampau kau macam ni, tambahkan layer lah. Okey. Masukkan tomato. Okey, ni terlampau kau mungkin saya tambah air sikit lah. Kata nak kau kita tambah air. Tadi terlampau kau, ni tak ni sangat dah. Okey. Sedang-sedang. Cantik. Tunggu dia mendidih, masaklah dia. Kentang pun dah lembut dah. Okey, inilah kejadian dia. Minyak dia dah naik dah. Bermakna dah masak lah. Inilah hasil dia. Cantik kan? Lagian pun besar-besar. Memang cantik. Pan pagi saya dah siap. Okey. Kita tengok macam mana. Dah siap, okey. Isi dia pun besar-besar. Inilah 8 pagi saya. Kari nasi lauk. Okey, siput makai balik. Kari 8 pagi nasi belauk. Daging. Daging yang besar-besar. Kabak sabintirnya ya. Okey, mari jemput makai. Sabang pagi kita. Makai berat. Zaman kan agak nak masak biskut lagi. Ini hari makai tengah hari. Diam tak lagi. Berat lembut. 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 Zaman dia rebus ngau. Dia angin. Ngam. Lembut lagi nak lepas rebus makannya. Sesuai tu. Kita kemana kita ni. Kita berami. Ngam. Semua makan. Makan saya pagi je tak. Ciri. Okey, mari setakat saja konten sarapan pagi aku. Ianya sarapan berat tu. Sarapan kari daging. Okey. Bertemu baru kita buat naik konten. Okey. Jangan lupa kita like, comment, share and subscribe apa yang nak channel. Okey, mari. Bye.